Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini saya nak kongsi macam mana kita nak pasang skirting. Okey, skirting ni untuk tie 2x2. Kebiasaan kita ambil 4 inci lah. 4 inci dia akan nampak kemas. Ni pada sini lebih kurang 4 inci. Kalau 3 inci dia nampak pendek lah, sebab dia banding dengan tie ni 2x2. Dia akan nampak kurang kemas lah. Kalau 4 inci yang macam cantik lah untuk tie 2x2. Cara pemasangan ni boleh kita tengok di bahagian sini. Kalau dinding ni dah licin, kena hack sikit lah. Hack bahagian ni untuk dipegang semen. Kena buat hack sikit. Okey, hack keliling lah. Kita nampak okey bahagian keliling. Untuk skirting tu semua kena hack. Kita nampak di bahagian garisan ni. Nampak bahagian garisan ni kan? Okey, garisan sini dia akan selari lah dengan skirting pun nampak kemas lah. Dia semen dia tak perlu banyak lah. Semen gam sama juga bantuan dia. Itu semen gam tu semen gam, semen biasa dan susu elektrik tu lah. Campuran dia 3 bahan tu je. Dia buat semen macam biasa juga. Kita ratakan semen tu. Okey, siap semua nanti. Last kali di bahagian sini kita akan rata semen lah. Bahagian sini ratakan semen, dia akan bentuk penyerong macam ni. Okey, di bahagian sini ni dah siap. Kita akan nampak dia bahagian penyerong sikit lah. Ni eloknya kita slope. Okey, slope, jangan ambil bagi rata, bagi dia menyerong sikit. Bila menyerong ni habuk agak susah sikit lah untuk nak lekat. Kalau kata dia rata, kebiasaan tak kicau pun dah melekat lah. Dah habuk-habuk ni kan. Okey, sekian dulu perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.